Sepuluh. Cun. Okey guys, selamat datang ke Stadium Melodi Sabah. Lawan dari antara MSS Kedah dan MSS Sabah. Mohon semua pemain sila berdiri di garisan belakang. Untuk perhatian semua pasukan dan jurulatih serta para pemain, Kita tak biar orang tu tak biar. dijalankan berikut gelanggang yang telah di. Mana Sarawak? Sarawak tak main lagi, belum. Untuk merujuk gelanggang. Berapa poin jam? Baru start 0-0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kejangan bawah 15. Yang tidak terlibat dengan Berapa U15? Itu yang ketiga Pahang lawan Melaka. dan tuan-tuan dan puan-puan semua pemain yang tidak dibenarkan untuk berada di kawasan pertandingan. Wah, lambung tadi ya. Lambung tapi tak sampai. Ya, aku macam terlekat sana tu. Kemudian sama dengan papan lagu Kelantan mereka Kelantan dah menang dengan Penang 2-1. Kedah dan Sabah bagi ketika bawah 15 tahun sudah berada di kawasan belakang untuk salam. Ya, baru masuk tu tetes screen share lah bagi ramai sikit. Berapa dah? Baru set yang kedua 1-0. Game berapa? Game regu yang ketiga. Baru nak tengok Putrajaya. Putrajaya tak main lagi. Tu nampak yang belah sana tu. Tu Putrajaya. Sana Putrajaya. Ni lawan mana? Ni lawan Pahang lawan Melaka. Regu yang ketiga dah sekarang. Lambat. Poin sekarang 1-1. Lagi dua pasukan papan namun Putrajaya, Sabah dan Kedah mohon semua pemain berada di garisan belakang untuk salam. Anak jagalah weh aku dapat weh. Baik. Yo. Tapi pas bangun baik tu ya. Ada baik, ada pulang tu. Semua dalam satu garisan, semua pemain. Ada baik. Semua pemain. Tetes screen baru masuk. Regu yang ketiga ni regu ketiga Pahang lawan Melaka. Sekarang seri. Ni penentuan dia. Zo. Dari tepi lah. Bahayalah di belakang ni lah. Sakit tangan tu. Zo. Nak tidur pun dah. Mostok. Awang. Bola 18 bila? Bola 18 main tempat lain. Akan dijumpa dan dipersilakan kedua-dua pasukan Sabah dan Putrajaya membuat salam kemenangan. Silakan tangan dari pasangan. Orang mainlah pakai kasut. Selanjutnya lagu pasukan Kedah dan Sabah bawah 15 tahun untuk bergerak untuk membuat salam kemenangan. Kedah, Sabah gerak untuk salam kemenangan. Silakan. Kedah, mohon bekerjasama dan segera bawah. Come on. jadi silakan Kedah dan Sabah buat salam kemenangan. Begitu saja kedua-dua berbukti bagi Selangor dan Putrajaya. Pada itu ya. Jom. Badan lokinya. Pas game tadi regu pertama tadi kalah. Ni regu yang ketiga. Regu kedua tadi Pahang menang.
Pedang main bola sana. Pedang nampak pedang sana. Dia tengah main. Di baju tu ada pedang. Dah spark. Blocking pula. Baik. Spark lu madam. Baik dah. InsyaAllah regu ketiga ni game tadi menang ke kalah set pertama alhamdulillah faham menang. Ni set kedua okey. Shot. Sedap tu. Izu. Baizu. Ada mana ni? Okey. Tahun ni. Diminta sedia Tak ke? Mana tahu. Macam kenal nama 4 tu tapi tu macam budak Tanjung Lumpur. Budak nama 4 ni budak Kuantan. Mana Tanjung Lumpur? Ya Tanjung Lumpur. Ya betul. Betul dah. Serabut Cikgu Syarul. Serabut hari ni jangan serabut macam tu. Aku ni jadi pengulas yang Yang dibayar. Selangor tengah main. Tu nampak Selangor tengah main sebelah. Selangor lawan Petaya. Serabut hari ni. Dah jangan serabut dengan aku. Ya. Aku tak. Aduh. Yes, baik. Bagi dia ada pasal. Bagi kad kat Harry. Mana boleh? Main Harry. Aku dah main tadi. Kalah. Ada. Adam je, Adam. Awak punya boyfriend kan? Dah berapa? Berapa dah? Ni pengulas, kau tengok pengulas. Bapa Izul Petu. Dah macam mana? Izul, Acak, aku main joker. Macam mana? Tahu Adam, baik Adam. Dia main joker, dia backup ke. Dah clear dah. Baik dah. Rapat. Oi. Baik je. Tepi lah. Benda tepi je. Aku tunjuk sekejap je muka aku. Bukannya lama sangat. Ngelek. Baik dah. Adam memang baik. Adam kalau sebelum dia tak jalan tak apa. Janji dia ada first ball. First ball dia baik. Mau pass apa? Aku main dengan pro. Main Fikri. Awal-awal Adam main. Adam tak jadi. Kalau Adam tak jadi aku main. Lawan mana? Lawan Melaka. Lawan Melaka. Lawan mana? Lawan Melaka. Mana Syakir? Siapa yang Syakir pula? Kenal? Saya Muhammad Syakir Fikri. Nasi cakap tau. Penang lawan Melaka. Penang kalah tadi 2-1 dengan Kelantan. Bola 18 Pahang hari ni ke? Bola 18 kat lain. Tapi dia dah menang. Dekat sini bola 15 dengan 12 kat lain. Ya, dah berapa skor? Skor sekarang Pahang lead. Ni bawa berapa? Siapa tu? Laju je komen. 06 tu Topet Anas siapa? Eko Rosdi ke? Topet aku kedua. Dia Acak, dia Apek dengan Baby. Lepas tu dia tadi kan? Dia tahu cerita dia. Topet tadi tak tahu. Apa? Tadi regu kedua tadi. Topet tadi tak habis set pertama. Bola Apek balik tak sampai. Dia terbang. Dia change jatuh kat depan tu. Acak main. Lagi 9 dah main. Lagi 9 main esok 15. Kalau 15 dia main esok. Topet injek tadi. Dia terbang bola tak sampai. Memang sampai ke depan dia. Terbang. Dia atas kan tak? Bawa topet injek ke? Dan dia teromel. Takkan sayang topet dia. Iya. Iya sayang topet dia. Yes. Ki di sini yes. Mila. Nampak Mila siapa tu? sesak. Sayang topet dia. Hey. Aziz. Malas lagu semua.
Tepi kiri matang. Sekali lagi. Depan. Kau buat apa tepi? Ki ayo. Yes, mari Aki. Dia komen apa tu? Ada guys lah, demo tak sayang aku. Betul dah. Sebab apa sayang kamu lagi? Take away man, take away. Jangan tanya take away. Take away tak ada dalam saudara sini. Sini kan. Rumah negeri je. Take away tak ada kat dalam. Malu ah. Sawah cik. Take away double. Take away double. Alah. Man. Kita kena menang ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Steak sangat take away. Bala steak. Tu steak. Nak kata steak. Dah lah kalah dah tadi. Aku dah kalah tadi lagu pertama. Bala lah. Pengumlah berapa dah point. Sabarlah kau tengok kat situ tengah kecoh tu. Nampak kat situ. Situ tengah kecoh tu. Point sekarang ni. Dia cikgu puding tanda lain. Dia kat sana tulis. Dia pula lain. U berapa? U15. Bosan ni. Jangan bosan gitu Ki. Relax Ki. Saya tak main dengan Izul. Bukan. Pergi pertama tadi Adam tak jadi. Aku duduk joker. Lepas tu Adam tak jadi. Aku masuk lah. Masuk kalah kok. Bodoh. Atas tu. Berapa dah? Tengok dengar point berapa. Berapa dah? 85. Pahal leading 85 bag. Baik Adam. Bayang blocking je. Kalau lepas tadi bayang blocking. Berapa dah? Okay, sekarang point Pahang leading 95. Pahang leading okay 95. Melaka 5 okay. Baik pengulas memang. Baik memang pun baik. Pengulas ni memang baik gila. Set berapa ni? Set 2. Sedap tau. Alamak lebih blok. Blocking. Siapa ni set kedua ke? Set pertama Pahang dah menang, regu ketiga. Eceh baik. Eceh baik. Ya. Kalau ada lagi baik. Wilayah Pusat Jaya dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bawah 12 tahun. Diminta semua pemain sudah beratuh di belakang garisan untuk salam pengenalan. Baik Dore, jangan baik macam tu. Mana apek-apek dah main dah tadi. Dia dah menang dah regu kedua tadi. Johor bang, Johor dah habis dah. Sabar. Johor dah habis dah. Johor kalah dia. Johor dengan Pelih rasanya Johor menang masa. Air memang baik. Mana ada baik. Bawah je kila sana. Memang bawah. Dia lagi blocking. Air memang is tenang. Tenang. Dah lah kalah tadi. Dah kalah dah tadi. Dah kalah dah tenang apa. Ni berapa? 15. Zul kasih senyum lah sikit. Tak bagi. Dia ambil Mila Fikri. Fikri ambil Mila. Marah Izzul memang marah. Dia kalau dia betul kalau sedap dia memang marah. Kena blocking percaya aku cakap. Kalau tak kena blocking. Baik satu. Marah lagi tadi. Ayah dia tengok. Main-main lah Topel. Ajar main takraw pengulas. Daun ni dah kena ajar saya. Daun lagi bagus daripada saya. Daun mana ajak saya main game. Kat Kat mana ni? Ni dekat kompleks Sukan Bangi. Sukan Bangi. Okay, 7-11. Alhamdulillah. Satu Izul. Shot. Yes! Yeah! Ada kata nak bagi shot.
Awak beli kebasaan apa kalau awak tak ada guna. Aku semua beres. Ni semua beres je. Tak ada orang protes pun dia main kat ni boleh membelah. Baik. Blocking cahaya. Ni ada berapa ni? Ada 15. Ni 18 bukan ni bawah 15 ni. InsyaAllah faham menang 2-1. Okey, mata sekarang 12,700. Terengganu tak main lagi ke? Mesok. Acak in the house guys. Buang. Tarik lagi bola tu je. Wey! Tepat Selangor sikit ni Selangor. September 18 September Selangor. Rotor. Baik. Bising Ray aku tengah makan ni lah. Makan jangan tengoklah. Selangor ada asal feeder tu lah. Dia tu lah serabut buat aku tu. Dia buat koyak dia panggil. Serabutnya set berapa dah? Set kedua. Shush! Gunung! Allahu Akbar lu! Habis. Hai! Mana dia keluar balik! Mana dia? Mana mereka? Nak keluar sana berjijak. Bola tadi mana keluar lain lah. Video faham tu bukan dari kamera kan? Bukan. Video faham tu daripada Kuantan. Terengganu. Kata satu. Bola tu kan? Bola tu pergi situ je. Alung dia pergi sana. Benda yang keluar lain je. Mana Melaka bang? Melaka kat sana tengah main tu. Main dalam. Main bila dah lady. Betul abalan. Belanja kasut satu kalau kita orang menang. Double bila re? Double. Tunggu habis berpasukan tapi aku tak main double. Kami nak beli tu? Kami nak beli? Jauh. Ada nama lah. Mana ni? Yang satu tu. Serius? Zoom main double. Ada nama lah. Saja je. Pro main double. Team mana? Tak, program baby main double. Team mana main? Team mana pahlawan Melaka? Balan, kalau kita orang menang ni belanja kasut belah satu. Jangan belanja semua, belanja kita orang. Kami saya. Teregu siapa main? Teregu. Kita nak main teregu sebenarnya tapi Yang pertama Topek. kita tahu. Yang kedua Baby. Jangan mana boleh abalah, tolonglah abalah. Leo star tak apa dah balas. Tak sedap Leo star tak sedap pun tak apa. Dan dia dapat. Tak sedap dia. Set berapa dah? Set kedua. Alah buat injet attack aduh. Oh yang mana se? Bos saja tak kena apa lah. Tak kena saya. Tengok Selangor. Nampak Alung tu buat injet. Boleh. Makcik, Alung injet makcik. Dia nak kiok dah. Ya bang, tak perasan. Makcik, saya risaukan dia makcik. Saya rasa dia takkan main dah ni cik. Cik dia sakit. Bahan terbaik macam you dah bilang. Ya betul. Memang terbaik. Baju lah tak. Saya baju dah tak. Tak iya lah. Tengok Selangor main lah tengok. Kau tu bang. Kata adik babi. Ni ada komennya kilang lah. Anak saya 12 siapa anak cik tu? Awak lah regu 1 tadi tak? Ya saya regu 1 tadi. Kalau sebab saya main belakang ada gemuk tu. Saya main joker. Jadi dia masukkan saya lalah dah nak habis dah macam mana. Dia masuk saya yang dah kalah. Main-main. Bukan main-main. Azlan ketu main-main mantap. Bukan main-main. Yang pertama Adam yang main dulu. Saya masuk lalah.
Abang Azlan. Saya masuk berapa kali habis lah. Abang Azlan nak kasut satu abang ni, abang Lan. Abang Lan. Blocking. Batal. Batal, rep. Batal. Yeay, menang. Selamat sudah permainan. Alhamdulillah faham menang. Dengan 2-1. Alhamdulillah faham menang. Alhamdulillah. Jadi pukul 1 kita lawan Penang, Bok. Tak habis lagi. Habis tu. Alhamdulillah. Tanya. Cikgu Zairi tak datang lagi. Dia ada combo. Good. Next game. InsyaAllah kita cuba buat yang terbaik. Hello. Kita kena nampak ada dia bagi salam. Cikgu. Cikgu. Okey, kita orang akan lah sekejap lagi pukul 1. Assalamualaikum. Sampai kita orang pukul 1. Kita orang main tengah sekejap. Kita orang main pukul 1. Okey. Assalamualaikum. Bye.